Okay, bye-bye. Sekolah elok-elok. Jom. Welcome back to channel Alif Firas. Hai, Assalamualaikum. Okay guys, hari ni hari pertama Firas nak pergi sekolah. Hai guys, bye-bye guys. Hey guys, Hari ni Firas sekolah. Firas sekolah. Okay guys, jom kita pergi ke sekolah Firas. Tengok macam mana jadi. Kita tak tahu dia nak pergi sekolah ke tak. So apa pun kita stay tune. Bye. Assalamualaikum. Apa? Haji baby. Haji baby. Guys, hari ni Firas comel guys. Okay. Kopiah. Dia sekolah apa? Tawar. Sekolah pasti. Bola pati. Opaki. Panggil Opaki. Okey. Assalamualaikum. Upa. Okay. Firas. Nanti Firas kawan dengan orang tau. Okey, Papa. Jangan gaduh-gaduh, faham? Okey. Ni. Minta elok-elok dekat kawan. Faham? Upa. Faham tak? Cakap, kawan ni Firas punya barang, faham? Oh. Okay guys, tengok dia macam ceria. So, InsyaAllah kita minta lah sampai balik sekolah lah macam ni. Jangan pergi sampai sekolah nangis dah. Ha? Dia jangan nangis tau. Faham tak? Cakap apa? Adik belum sekolah lagi kan? Adik belum sekolah. So hari ini hari pertama persekolahan berbuka pada 12 hari bulan 1 2026. Hey anjing! Adik tok. Anjing guys! Anjing dok! Papi. Ha? Papi! Papi. Silap sebut habis. Jahanam. Mana Firas? Firas sekolah Firas sekolah mana? Ha? Firas? Sekolah Firas mana? Turun. Caknya musik ni. Pada awal. Jadi dia balik minum dah kan. Adik. Okey. Kena pedal motor. Ya. Kita kasih dulu Anya. Kita kasih dulu kita. Macam abang ni, macam abang. Ayo kacau dah patah balik. Kita kasih macam abang. Okey guys, dah mula ada punya dah mula ada punya U-turn dia tu. Ayam siras. Dah mula U-turn dia. Saya buka apa? Dalam Firas, sini buka kasut. Sekolah dengan kawan-kawan, okey? Okey. Okey. Tengok kawan nak kawan buka kasut. Kawan letak situ. Lepas tu kawan terus masuk dalam. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nampak? Okey, faham? Faham? Okey. Terus masuk dalam. Bye. Bye. Oh, masuk sekolah. Masuk sekolah. Okey, nah letak kasut kat sana. Kasut letak situ. Tak pernah kena tinggal daripada kecil. Firas letak sini.
Oh, ada kasut sama. Ada sama tak? Ada bukti apa tak? Tak ada ah. Tak ujian papa. Dia ada X ni ah. Okey, salam apa? Salam. Kiss. Sekolah elok-elok okey? Okey? Lagi masuk dengan kawan. Mana ni papa? Yalah. Okey, bye-bye. Sekolah elok-elok. Jom. Jom cepat balik cepat. Nanti dia nangis lagi nangis. Bye-bye Firas. Menangis konon. Oi, orang lain masuk semua okey. Tak dia menangis. Ya, menangis lagi. Jangan sampai tengah hari nangis lah. Bye bye. Ha? Okay guys, alhamdulillah kita dah hantar Firas ke sekolah. Ada sikit drama-drama sikit. InsyaAllah besok jangan dia tak nak pergi sekolah dah. Bangun pun tak nak, kacau. Why are you running? Why are you? Nanti cikgu nanti pandai-pandai ya cikgu pujuk, bagi gula-gula ke. InsyaAllah dia akan diam. Jangan cikgu call lah. Ada Firas ni nangis lagi sampai pukul 11 pagi. Sampai ke 12 tengah hari. Kacau macam tu. Sampai suara tak ada. Tak ada sampai macam tu kak. So, apa pun kita stay tune. Nanti kita ambil Firas, kita tanya dia seronok tak sekolah. Macam mana sekolah dia, belajar apa. Nanti kita tanya dia Nanti kita tanya dia balik sekolah dia. Mana tahu dia kata seronok lah main dengan kawan apa semua. Dia kata seronok ke apa ke. Apa pun kita tanya dia. Okay guys, alhamdulillah kita jumpa Firas balik sekolah. Bye bye. A few moments later. Okay guys, sekarang dah pukul 12 waktu Firas balik sekolah. So, jom kita pergi interview Firas. Macam mana dia sekolah hari ni, dia buat apa, dia makan apa, dia ada kawan baru ke. Jom kita tanya dia. Dah pukul 12 guys. Penjancelik pukul 12 lah ya. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Firas baru je dekat sekolah. Dah rindu lah itulah. Rasa baru berapa jam dia tak ada kat rumah, rasa sunyi. Padahal sekolah dekat je pun. Okay guys, jom kita tanya dia. Sabar nak ambil Firas ni. Mama, apa perasaan Mama kalau masa Firas tak ada kat rumah? Bosan. Sebabnya Firas dia suka bercakap. Ya, apa-apa tak bosan. Tak, so Firas ni dia suka bercakap dengan Mama tau. Dia banyak sangat cakap dengan Mama. Mama. Kalau Firas belum sekolah lagi time ni, I rasa Firas tak bangun lagi rasanya. Okay guys, dah sampai sekolah Firas ni lah. So, kita cari mana Firas ni. Itu Firas. Aduh, nangis. Firas sekolah. Mic. Alah, Firas nangis. Alah.
Nak kawan elok je. Firas. Kenapa? Firas kenapa nangis? Tu bye-bye kawan. Firas bye-bye kawan. Cuba bye-bye kawan. Nanti nangis guys. Kenapa Firas nangis? Best tak? Rasa besok je susah hari ni. Sekolah dengan saya ke? Yes. Hey, good. Allah. Baru. Okay guys, kita dah Firas sekolah. So, inilah rupanya Firas menangis. Firas mengada guys. Tadi elok je sebelum masuk kan. Sebelum Alif sampai sekolah tu, dia elok je. Lepas tu, nampak je terus menangis. Dia menang kat depan pintu tu. Okay. So, tadi cikgu ada bagi gambar dia makan, tak ada nangis, dia main dengan kawan-kawan. Mungkin dia nampak mak bapaknya rindu terus ke? Firas kan? Rindu bapa kan? Seronok ke sekolah? Seronok. Dengan kawan-kawan? Okay guys, Firas dah sekolah, berusia umur 4 tahun. Okay guys, kita pergi ke Street Mart untuk belanja Firas jajan untuk besok pergi sekolah. Kalau tak beli, kebenaran tak tahu macam mana nak pergi sekolah besok. Kebenaran kena beli jajan untuk hari ni. Yes, kita pergi beli jajan lagi. Tapi pasti besok sekolah. Tak sekolah papa tak nak beli jajan dah. Okay guys, jom kita pergi Street Mart beli jajan Firas dulu. Ni. Tak. Firas nak coklat tak? Ha? Firas? Firas nak beli apa? Firas nak beli ni ke? Nah ini ke? Nah ini ke ni? Firas nak warna-warni. Lagi Firas nak apa? Jom sini. Jom Firas. Firas nak air susu ke? Nak air Milo? Ambil air Milo. Nak. Air Ni. coklat. Tu ambil air Milo tu. Nak. Air coklat ni tak sedap. Ni lah. Ni boleh bawa pergi sekolah besok. Sebelum nak pergi sekolah, minum air Milo dulu kan? Ambil. Cepat tu ambil air Milo tu. Ambil air Milo. So. Dah. Yang tu. Tak nak. Nanti. Jom. Let's go. Nanti. Nanti kita ambil susu kat depan. Nanti. Ya, tu nanti kita beli. Jom ambil lah. Ambil.
Lagi? Dah. Cukup. Ni kopok. Oppo. Jom, bayar jom. Fires, Fires. Fires, cukup tak? Cukup tak? Jom, sini. Pergi mama. Go. Mau tengok abang baru balik sekolah ha. Abang sekolah okey? Ni syarat. Okey. Ni syarat. Mama. Ha. Mama ni syarat. Fira seronok tak sekolah? Fira makan apa? Makan. Makan apa? Mi. Belajar apa hari ni? Eh. Ha? Eh. B apa? Alif bata baca tak? Baca. Mengaji lah. Fira ada kawan tak? Siapa nama kawan? Okay guys, dia rasa sampai sini saja video kali ni. Okay, kita jumpa besok insyaAllah. Okay, bye-bye. Bye-bye Firas. Bye. Bye. Jumpa besok. So, Firas sekolah. pulang.